Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Hari ni kita nak buat Trans Maliang kan? Betul. So hari ni 18 hari bulan, jam lebih kurang dalam 4.10 pagi. So nak gerak ke main entrance lah, ke pintu gerbang Pine Tree lah. So kita punya stopping point yang pertama dekat Pine Tree. Lepas tu kita akan terus lagi lah. So untuk vlog kali ni aku nak buat Trans Maliang dengan Fendi. Fendi ada kat belakang. So ni ada lagi group depan ni. Ni pintu gerbang dia depan ni. So aku akan buat vlog ni main tempat yang boleh lah, sebab dah pagi kan, ni gelap lagi, so tak nampak sangat. So untuk track Pine Tree Twin Peak ni dia tak susah mana lah, track dia track open, so senang. So nanti daripada Pine Tree Twin Peak tu, kalau dah subuh nanti start dari itulah aku buat full vlog terus sampai ke Semangkuk dan ke Liang. Okay, so ni sesi nak bergambar. Map pun dah on. So kita start masuk trail. Trans Maliang antara trail hardcore yang jarang orang buat. Trail ini gabungkan Gunung Semangkuk dan Gunung Liang. Sebab tu orang panggil Samaliang. Masuk dari Pine Tree Trail dekat Bukit Fraser dan keluar dekat empangan Sungai Dara, Ulu Slim, Tanjung Malim, Perak. Jarak dia lebih kurang 40 km plus. Trail pendakian dekat sini terkenal dengan naik dan turun macam roller coaster. Semak samun, pokok tumbang, trail tak clear, mental dan fizikal kena kuat kalau nak habiskan pendakian ini. Untuk pengetahuan korang, tim aku antara tim pertama masuk dengan 2 permit lengkap. Lepas kejadian seorang pendaki meninggal dunia dekat puncak Gunung Liang pada tahun 2025. Trail yang aku lalu ini sebenarnya trail yang sama arwah pernah lalu dulu. Disebabkan itu, ramai yang anggap trail ni bukan biasa-biasa. Sebelum start hiking, kereta aku parking dekat empangan Sungai Dara, Ulu Slim, Tanjung Malim. Dekat situlah antara parking paling mudah kalau nak keluar ikut trail Gunung Liang. Parking dikenakan bayaran RM10 satu kereta. Lepas tu aku naik van menuju ke Bukit Fraser sebab starting point Trans Maliang bermula dari Bukit Fraser. 1 jam 13 minit. Sampai CP Gua Akar. Allahu Akbar. Berkicap. Mana Gua Akar ni? Tu lah. Allahu Akbar. Kau nampak tak nampak lepak dulu. Take 5 dulu. Okay. Okay tak okay, kena okay juga. Lepak tu. Duduk tak kering sikit. Ni kering. Okay, cun. Sudah dapat break. Dah lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Kita gerak ke Pine Tree. So sampai dekat Pine Tree nak subuh. Lebih kat sarapan kat sana. Jom. Kita gerak slow. Untuk kelengkapan hiking, aku tak boleh main bantai packing ikut suka hati. Sebab trail pendakian aku kali ni panjang dan ambil masa lama dalam hutan. Antara kelengkapan yang aku bawa macam baju hujan, headlamp, cooking set, bekalan makanan, medical kit, fly sheet, ground sheet. Paling berat sekali mestilah bekalan air. Nak tak nak kena pikul lebih sebab dekat atas nanti tak ada water point dan sumber air dekat sini pun agak limited. Pine Tree campsite. Oh.
1 jam 52 minit. Ada campsite atas ni lah aku ni. Masuk sini lah. Campsite kat atas tu. Kita subuh sini Subuh sini. Okay. Boleh nak subuh depan tapi saya elok sini lah. Kalau nak selesa atas. 10. Atas dia lapar. Masuk atas. Naik tak jauh. 1 meter. 6.40 kita dah habis solat subuh dekat campsite Pine Tree. So campsite atas tu naik sikit je. So sekarang ni nak gerak ke Twin Peak, Pine Tree Twin Peak. So jom teruskan perjalanan. Tak jauh dah, Fendi dah kat depan dah. Kelang kabut sikit lah. Apa, solat dalam apa campsite ni dengan air yang sikit, dengan botol airnya. So kena pandai-pandai lah sukat air sendiri macam mana. Jom. Map aku dah on dah. Tak tahulah kawan nampak tak ni, gelap 7 suku. Kita sampai dekat Batu Tegak. Ni halangan nak naik ke Pine Tree Twin Peak lah. Kalau aku tunjuk jagi depan tu. Kau tengok. Yang ni agak pacak sikit lah. Yang gayat tu susah sikit lah. Aku perasan. Alah bang. Aku tak perasan dah gelap. Allahu Akbar. Oh, ada sunrise. Rezeki. Tak jauh ni. Ha? Tak jauh ni. Mana ni? Barai. Barai ya. Ni baca atas tu Peak Pine Tree Twin Peak. Ya, Pine Tree dulu. Pine Tree kan? Twin Peak depan lagi. Okey. Tu kau pergi kejar. Tu sana ada lagi. Rugi dah dapat. Naik dulu. Kau ikut tepi ni pula tu. Mana? Tapi hati-hati lah pegang atas tu. Sama kan? Sama je, tembus atas. Oh, ada jalan lagi sini. Tak apa lah, kau naik ke sini. Ikut sini lah. Naik sini adventure sikit. Oh best. So kita naik dulu. Ingat mat dah depan dah. Ni apa? Tapi kalau tidur liang, seorang je yang boleh seronok. Oh, ada sunrise cantik lah. Ada seorang lagi, Syai buat kamera. Kita orang kena kasih tidur yang tersebut. Aku dah sampai atas kan ni. Nampak ada sunrise. Memang cantik. Tak tahu nampak ke tak. Tapi daripada bawah tu lah kau naik lah. Guna tangga, panjat lah guna tali. Dia punya pacak tu ekstrim juga lah. Oh, tapi best. So aku nak naik atas nak layan sunrise. Sini. Ni ada mosi sini. Allahu Akbar. 3 jam 5 minit kita sampai peak. Saya akan sampai ke peak 2. Peak pertama. Ya, itulah. Ni mosi. Oh, layan sunrise sini. Sampai second peak je. Allahu Akbar. Sampai peak. Nampak? Oh, tak nampak view lagi sikit. Depan sikit lagi. Oh, cantik. Nampak genting lah daripada sini. Oh. Nampak genting belah sana. Cantik lah. Ya. Yeah. Sunrise nampak. Tak tahu nampak ke tak. Cantik. Dapat. Panjat, kena panjat balik. Oh, licin. Licin. Bahaya. Licin ni baik. Okey. Kita dah sampai puncak. Oh, sini licin Kalau korang sampai sini kena be careful sikit. Sini licin tau. Abang ni nak ambilkan. Kakak ni nak ambilkan. Sekejap. Okey. Kita dah sampai puncak Pine Tree Trail. So nampak view memang cantik. Apa Tanya? Sunrise. Open view sebelah sana genting. Allahu Akbar. Gambar Ben? Ha? Ambil gambar tu. Cantik lah. Tak jauh nak sini lagi. Belakang sikit. Mana mat tadi? Kat tangan. Kita nak ambil gambar. Sampai dah geng. 1448 meter. Saya gelap pun tak apa. Penat. Nak Tapi ke? puas hati. Nak ke tu? Ha? Penat lah. Penat gitu-gitu. Tapi view memang cantik. Kita nak ambil. Kat sini space tak besar mana. Kalau setakat nak rehat-rehat, setakat nak apa? Nak rehat-rehat, minum air boleh lah sekejap. Tapi kalau nak lama-lama tak boleh lah sebab tempat dia tak besar mana. Lepas tu situ licin lagi. Pasal
Semalam hujan. Dia punya tanah tak kering. Tadi aku hampir terjatuh kat ni. Tunggu tengah kat mana? Cantik kan view dia? Nampak Gunung Ganang tu kan. Nampak dia cantik. Genting. Nampak genting dari sini. Tu benung. Mana? Tu. Tu Benum sana tu. Yang tinggi. Yang tinggi tu Benum. Ha. Mana yang piramid tu? Ha. Oh, tu Raja. Dekat bawah kita hiking berbecak-becak naik atas ni. Ni lah. Hikingnya berjam-jam tapi layang view-nya 2-3 minit. Tu lah. Macam mana tu? Jom kita turun breakfast. Take a small breakfast, tambah tenaga sikit. Lepas tu kita teruskan lagi. Terus hiking sampai ke destinasi dan kita nak pergi. Cuma kat sini aku nasihatkan korang kena berhati-hati sebab sini licin. Breakfast time. Makan burger. Macam apa? Breakfast western food. Playground. Apa aku burger kak? Senang. Burger paling senang. Nak benda lain leceh lah. Kita makan dulu. Tak tidur lah. Dia 2 orang je boleh tidur dekat pit liar. Kan? Mana tu? Tu. Dengan Cina tu seorang. Dia bawa hotel. Bawa lemah hari. Trail nak pergi ke apa? Twin Peak ni dia terlalu banyak halangan tu. Halangan kayu macam ni. Tadi kalau turun tadi tu first yang aku turun tu mula-mula nampak tu alur air. Susah sikit nak jalan. Kau kena bagi-bagilah apa? Cari step yang okey lah pijak kan. Sampai kat depan ni sekarang nampak halangan banyak. Kakak macam ni banyak. Nak laju tak boleh. Tak depan macam tu, depan tu. Halangan macam ni. So, halangan-halangan macam ni lah yang buatkan kau punya trail tu slow. Nak push laju sangat tak boleh. Sebab apa? Laju sangat nanti tersepak kayu ke apa, jatuh, luka, injured. Dah jadi satu masalah. Tadi kan dekat pine tree tu kan. Aku nampak apa, tengok dari jauh tu nampak Raja 3 segi macam piramid. Tengok scary je kan. Kau tengok ni halangan macam ni. Nak kena turun bawah. Nak kena panjat. Halangan-halangan macam ni lah. Boleh jadi kurus. Turun naik. Alhamdulillah. Total masa hiking 2 peak ni 4 jam. Ngam-ngam 4 jam. Ni signboard Twin Peak. Tidur tu boleh. Kebaring tu. Meh, tunjuk semangkuk. Mana? Wah, Akbar. Tak silap saya Seroja sejak. Hoi, mana semangkuk? Seroja. Alamak. Tuhan. Hei. Naik pergi sana tu helipad. Pergi sana. Tu yang tu helipad dekat sini tu. Nanti helipad. So kita turun dulu naik balik helipad. Tu turun naik balik. Pergi sana. Hui. Pisang mat. Belah belakang. Ujung tu liang Itu rasa condong geliting. Condong geliting. Yang belakang ni. Kalau tak silap lah. View cantik ah. Cantik. Tu ah semangkuk depan tu. Itulah semangkuk. Nak turun tu kalau kau tengok, ke bawah tu. Tu kubang babi. Mana? Yang mana bang? Tu kubang babi. Yang rendah sikit tu. Yang rendah bawah semangkuk tu. Bukit kubang babi. Oh, ada orang naik ke? Tak ada. Mana ada trek tu. Tak ada lagi. Tapi dalam toko kubang babi. Cantik view. Yang 3 segi tu tahu apa? Petri. 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 Banyak nama gunung aku pun tak tahu, tak ingat. Macam tu lah. Tapi inilah trail dia cakap kita turun ni. Turun terus ke bawah sampai V shape. Naik roller coaster, turun naik. Helipad. Nampak view cantik oh. 5 jam, 6 jam. Itu kalau lama bis 5 jam.
8.50 lah, 8.47. Sampai dia dah So sekarang ni dah habis break, dah lelap sekejap. So sekarang ni kita nak turun ke Kem Sungai Merah. Allahu Akbar. Ada awan sana. awan. Oh, Itulah kita nak naik je. Allah tingginya. Itu puncak pertama Semaliang. Itu Semar. Ha. View dah cantik open. Oh, cantik view. So, jom kita gerak turun. Kita masak air. Ya, turun. Turun tebing ni hati-hati. So ada tali, kita guna tali. Allahu Akbar, licin. Oh, tempat cantik. Oh, semangkuk. Ya Allah, ya Tuhanku. So cabaran yang sebenarnya daripada sini lah. Yang tadi tu layan Pine Tree Twin Peak tu, trail dia easy trail lah. Sebab open trail. Dekat sini ni yang tough ni. Nak naik semangkuk ni yang tough ni sebenarnya. Memang hardcore. Boleh barai tu. Sejuknya lah berangin kat sini. Kalau liang nak tahulah macam mana. Sini dah sejuk, liang lagi lah sejuknya. Ada mosi ni, best lah lalu sini mosi. Ui. Turun lagi ke bawah tu, tak habis lagi turun. Aku ingatkan dah habis dah turun lah. Ada lagi. Ada. Hui. Sebab kita nak turun sampai bawah. Sampai V-shape kan? Oh. 3 kilo. Hai kawan-kawan. 3 kilo Mat. Daripada Twin Peak nak ke Sungai Merah 3 kilo. Menurun. Jom Pen. Halangan macam ni banyak lah kat sini. Perjalanan dari Twin Peak ke Kem Sungai Merah memang tak mudah. Trail dekat sini banyak halangan dan kebanyakannya menurun. Laluan pun lembap dan licin. Jadi, kena sentiasa jaga langkah. Nak laju sangat memang tak boleh. Kalau jatuh atau cedera dekat tengah-tengah hutan macam ni, memang susah nak teruskan perjalanan. Masa ni masing-masing dah mula jaga rentak dan cari pace sendiri sebab perjalanan masih jauh. 10.50 sampai dekat Kem Sungai Merah. So total hours hiking daripada Fraser sampai ke Kem Sungai Merah ni 6 jam. 6 jam Mat. Sampai semangkuk. Belum semangkuk lagi kan? Lagi 2 jam. Semangkuk lagi 2 jam. Aduh, barai Mat, barai. So dekat Kem Sungai Merah ni ada water point . So kalau kau dah habis air ke apa, boleh top up air. Sekejap lagi aku tunjuklah kat korang bawah tu. Kita belanja signboard sikit. Jom. Ni signboard Kem Sungai Merah. Tak tahu kenapa dia namakan Sungai Merah. Sungai dia merah ke apa? Sungai dia nampak merah. Berdarah. Dia merah. Tu tengok air. Betul-betul merah ke? Oh lama. Sebab hujan. Hujan. Ya, Ui. Tapi sedap lah. Perisa. Strawberry. So campsite dia lebih macam ni tak rata sangat lah. Nak buka camp kat sini okey. Depan. bawah pun ada tempat tidur. Ada je? Dia ada 2 tempat. Tengok sini sikit. Oh ni pun boleh tepi ni. Oh ni luas sikit. Tapi aku tak bercadang untuk bermalam kat sini. Aku nak naik semangkuk dulu. Turun semangkuk. Daripada semangkuk turun pergi ke Ulu Bernam. Top up air kat sana last. Lepas tu baru pergi ke campsite yang dia orang cakap lah. So dekat sini boleh lah bermalam. Tapi aku tak cadang sangat lah kat sini. Kurang sesuai. Jom kita pergi ambil air. Kita nak sungai kat bawah tu macam mana. Orang cakap sungai dekat sini sedap. Air dia sedap. Jom. Oh sini pun ada campsite bawah ni.
Kem Sungai Merah. Orang cakap sungai ni warna merah. Betul ke warna merah? Mana ni? Betul kan? Ni sungai dia. Warna merah mat. Trail daripada Pimpik tu nak turun ke Sungai Merah ni. Aduh, letih aku rasa. 2 jam jalan. First daripada Pimpik dia turun tu. Banyak halangan lah, halangan banyak, tanah trail dia licin. Lepas tu ada roller coaster tu naik. Oi barai. Tapi yang paling banyak kat sini ada halangan lah. Akar-akar tu, lepas tu tak tahu nak cakap lah. Sampai aku pancit dah. Tu terfikir kan bila nak sampai Kem Sungai Merah ni. Tapi air sungai dia memang sedap tadi. Tadi aku turun ambil air kan. Aku minum. Sedap. Berteguk-teguk aku minum. Masa macam ada pisa tu. Puas hati tu. Ni aku pun dah siap makan. Tak ada makan berat sangat, makan ringan-ringan lah. Buat air panas sikit, biar kena air panas sikit. Sebab trail daripada Pine Tree ni, daripada main entry Pine Tree ni, trail mosi lah, memang trail lembab lah. Kasut memang tak payah kata sayang lah, tak nak kotor pun memang kotor lah. Becak, lembab. Lepas tu nak dapat cahaya matahari tu memang susah lah, susah. Kita nak dapat. Lepas tempat yang ke Sungai Merah ni pun lembab ni. Ada ground shade kan. Taklah ground shade duduk. Memang letih. Lama aku tak hiking. Aku stop hiking last mana? Balik Kinabalu pergi Bukit Madeh. Tu je lah last. Bukit Madeh tu lah. Itu Bukit Madeh tu bukan nak kata hiking, itu hiking geli-geli, tak rasa apa-apa kan. Tapi yang ni buat trans Samaliang ni memang hardcore lah bagi aku. Sampai Sungai Merah pun aku dah terfikir-fikir bila nak sampai. Ni kalau naik semangkuk lagi 2 jam tak tahulah. Yang tahu semangkuk lah. Lepas tu menurun roller coaster tu naik macam tu lah. Sampai ke Liang. Sebab plan guide dia cakap nak tidur dekat Ulu Benam. Itu je lah plan diorang lah. Tak tahu dah lepas ni ke tiba-tiba naik sampai semangkuk laju ke apa, kita nak lajak lagi camp ke depan ni, tak tahu lah kan. Okay lah geng, nak berehat jap, dapat elak kejap, tambah charge tenaga balik ni. Lepas tu teruskan hiking. Ngam-ngam pukul 12. So nak start gerak. Dia dah siap kemas, aku pun dah siap kemas. Yang mana dah siap kemas boleh gerak dulu lah. Boleh jalan. Boleh dulu lah, slow. Single track Okay, jalan bang. So yang ni kita nak pergi ke helipad dulu. Helipad aku rasa dalam sejam juga. Lepas tu daripada helipad nak pergi ke Semangkuk pun sejam aku rasa. So total 2 jam lah. Kalau tengok pada map aku ni, terus memacak ni. Terus dia memacak, naik je terus. Sampailah ke camp helipad. Sekarang kau tengok ni pun dah pacak dah tu. Awal-awal dah pacak dah. Tu. Barai aku. Allahu Akbar. Jom geng. Slow-slow. Ni nak laju-laju tak boleh lah pacak macam ni. Sebab ni terus memacak all the way sampai ke atas. Aku dah mendaki lebih kurang dalam 30 minit. Trail masih pacak lagi satu. Masih memanjat lagi. Penat. Hiking kalau mendaki yang macam ni, trail yang memanjat macam ni dengan bawa load sangat-sangat susah. Mental dibuatnya. Kau punya stamina kena padu lah. Kalau tak barai tu. Load ni bawa ni bukan load kosong tau. Berat tau. Dengan air, dengan bekal makanan, dengan ground sheet lagi. Ya Allah. Jadi nak tak nak dah buat trend Samaliang ni, kena pikul load juga. Sebab aku buat ni 2 hari semalam. So memang kena buat load lah. Kalau day hike rasa memang tak dapat dah ni.
Korang boleh tengok lah, ni trail nak pergi ke camp helipad. Yang berakar macam ni. Memanjat ni. Dari camp Sungai Merah terus manjat. Dia ada sikit-sikit lah landai. Macam ni nampak landai sikit tapi still manjat. Aku estimate time 1 jam. Tapi aku rasa lah kan lebih daripada 1 jam. Sebab aku dah penat. Marking dekat trail ni tak sepanjang trail ada. Serta-serta tempat je. Macam dekat Pine Tree, Twin Peak ada. Nak pergi camp Sungai Merah ada. Daripada camp Sungai Merah nak naik ke helipad ni tak ada lah, aku tak nampak lagi. Tapi jalan dia, trail dia open lah. Cuma lembab je lah. Panas. Apa yang dah ke depan dah. Aduh, letihnya ya Allah. Aku tengok map aku ni tak berganjak lagi ni. Allahu Akbar. Macam mana jauh lagi ni. Partner-partner semua jauh lagi belakang ni. Laju betul lah pen. 1.57. Lebih kurang 2 jam juga. Pukul 12, pukul 1 kat pukul 2 lah. Camp helipad. Dekat 2 jam mat. Bukan 2 jam, 2 jam lah. Penat lah. Kaki tak boleh pergi sama dah. Allahu Akbar. Nak kena makan sikit. Lepas ni nak kena naik semangkuk 1.7 km lah. Lebih kurang lah. Allahu Akbar. Turun naik lagi. Lepas tu kaki tak boleh pergi sama ni. Okay gang, 2 suku aku nak gerak pergi semangkuk. Sebabkan aku pace slow, jadi aku gerak dulu pelan-pelan. Sebab kaki aku dah tak boleh pergi sama, jadi aku gerak je pelan-pelan, so slow. Nanti dia orang follow aku lah belakang. Aduh, memang sakit kaki, sangat-sangat sakit. Tapi apa ni, guide cakap tadi semangkuk ni dia ada senang sikit, cuma dia ada roller coaster, tu naik. Itu je lah. So aku nak start ni gerak di semangkuk. Nanti kita jumpa dekat semangkuk dah. Tak pun jumpa kat track ni, kita tunjuk track semangkuk. Oh lupa, track daripada camp Sungai Merah nak pergi ke nak ke helipad ni kejam siot, memang kejam, teramat kejam. Sakit kaki aku dengan trail mosinya berakar, lepas tu nak kena lalu bawah pokok. Allahu Akbar. Lepas tu nak kena panjat, turun naik roller coaster. Barai, memang barai. Lagi dekat nak sampai, lagi dia bagi. Lagi dekat sampai, lagi pacak dia bagi. Aku cakap tak tahulah macam mana. Hardcore, trail semangkuk ni hardcore. Sebab apa hardcore? Sebab trail dia ni dengan lembab, turun naik, berakar banyak, halangan banyak. Trail dia pun jauh. Tactical, memang trail tactical ni. Tak tahulah macam mana orang-orang hikers yang sebelum ni boleh buat trans Semaliang. Aduh, aku. Jom geng, kita turun. So slow. Boleh tengok ni trail dia. Aku nak turun ni, turun ke bawah lagi mat. Allahu Akbar. Turun, lepas tu mesti naik balik. Cayalah cakap aku. Tak ada istilah turun dan tak naik. Turun mesti ada naik. Jarang turun tak naik. Trail dia macam ni, tengok Ni trail helipad nak pergi semangkuk. Lembab macam ni, berakar. Jalan je nak sepak kayu. Jalan je nak jatuh. Langkah tu kena jagalah. Good luck. Barai teruk ni. Kita pun barai walaupun semangkuk. YouTuber kan? YouTuber lah. YouTuber, macam kenal. Ya. Jadi lah, good luck. Yalah bang. Alright. Sampai peak berapa bang? Sampai pukul berapa Pukul 1 lebih. 1 lebih? Lambat lagi. Tadi korang start pukul apa? Pukul 4 pagi, 4.10. Pukul lewat. Dah lewat lah sebab sidai dengan van. Kita orang 3.10. 3.10 lah. Sejam. Sejam je lah.
Okay, selamat bang. Okay. Gulak Okay, terima kasih. Aku dah badai teruk. Sekarang ni aku berhenti kat tengah-tengah trek. Aku tak ada pilihan sebab aku kena juga rehat. Tak tahu kenapa aku sentiasa dahaga. Minum air pun tekak si kering lagi. Tak tahu kenapa. Makan gula pun sama. Nak kita minum air manis, dah minum air manis tapi kering juga tekak. Tak tahulah, aku penat gila kot. Ni bau nak semangkuk tau. Belum lagi gunung-gunung lain. Nak sampai Liang tu, ya Allah, tak tahulah berapa banyak gunung aku nak kena gedah. Yang tunjuk trek dia. Tu trek tu. Memacak tu. Terus sampai Semangkuk. Trading kau boleh tengok Mosi, berbecak. Kasut tak cerita lah. Kasut aku. Kasut tak cerita, seluar tak cerita. Tengok. Memang kotor habis. Aku nak gerak ni. Jom. Naik pelan-pelan. Kayuh pelan-pelan. Janji sampai. Aku dah sampai peak Semangkuk. So total masa perjalanan aku lebih kurang dalam berapa 12 jam. 12 jam mendaki baru sampai peak Semangkuk. So dekat peak Semangkuk ni sejuk Sandy pun dah tidur. Aku pakai membelaka tak tahan sejuk. So kaki aku dah tak boleh beri kerja sama. Aku terpaksa lah juga rehat dulu, tidur. Lepas tu ingat nak bermalam dekat Ulu Bernam. Aku makan ubat lah, pasang fly, tidur lah kat sana. Sejuk lah, tak tahan sejuk. So hopefully sampai kat Ulu Bernam tu tak ada lah sejuk macam dekat Semangkuk ni. Ni aku nak bawa korang pergi tengok signature apa Semangkuk. Kat sini kot jalan dia. Tak tahu kat mana. Oh, ni ke? Sini ke signature Semangkuk ni? Signboard Semangkuk je? Ya, signboard je ke? Signboard. Dah ingatkan ada besi ke apa? Oh, Beirut tak ada. Ha? Tak ada Beirut. Ada Beirut? Tak apa. Ingatkan ada Beirut. Tapi inilah puncak sebenarnya. Ha? Inilah puncak sebenar. Ni puncak sebenar? Habis tu yang bendera tadi tu? Aku dah tahu jatuh lagi. What the hell? Yang Itu puncak yang tak sebenar. ya ke? Ini yang puncak paling sebenar. Okey. Yang kat sini lah. So tu signboard dia. Aku nak pergi sana. Siapa yang tak pernah pergi sini, yang pernah pergi situ, okay, macam tak pas lah dia orang kata. Sebab puncak sebenar kat sini. Ramai yang tak tahulah. Oh ya ke? Okey, tu signboard dia yang betul. Tapi ada orang tak kisah pun hantar, yang penting sampai. Yelah, sampai peak sama je kan. Okey. Aku ingatkan ada Beirut ke apa. Rupanya ada signboard macam tu je. Semangat lah aku turun lah. Pakai kasut. Allahu Akbar. So lebih kan macam tu lah area Semangkuk ni. Sini sejuk tau. Kau make sure korang datang, korang pakai bawa windbreaker. Aku ni dah pakai windbreaker sejuk. Masing-masing tengah rehat. Air, makan, minum. Tumpang lalu ya. Kau macam ada gelandangan samba. Tidur tak ada lah, last ada apa. Sejuk. Ni saya buat Semangkuk. Ni ada bendera atas tu. Penjejak gunung signboard tu. Sejuk. So 5:54 petang. Kita gerak lagi ke Gua Batu. So daripada sini nak ke Gua Batu tu lebih kurang 1 jam. 1 kilo, sorry, bukan 1 jam, 1 kilo. So dekat dekat peak Semangkuk ni aku rehat secukup-cukupnya. Berkabus ni kalau kau nampak ni. Memang berkabus.
Sejuk. Aku terpaksa hike pakai windbreaker. So jom geng, teruskan hike. Dari Gunung Semangkuk nak ke Kem Ulu Berenam, hari dah makin senja. Disebabkan dah gelap dan perjalanan dibuat waktu malam, aku dah kurang buat vlog. Aku lebih fokus pada pendakian dan keselamatan sepanjang perjalanan. Pendakian ke Kem Ulu Berenam antara laluan paling panjang dan ambil masa lama untuk sampai ke campsite. Trail dekat sini sangat mencabar. Ada laluan panjat batu, turun dan naik, laluan curam, ditambah pula berjalan waktu malam dengan bantuan headlamp sahaja. Masa ni, aku dan tim dah beberapa kali buat sleeping net sebab terlalu penat. Badan dah tak mampu nak paksa jalan lama-lama. Aku dah tak peduli tidur dekat mana. Atas batu, tepi pokok, tengah trek. Asalkan dapat rehat sekejap dan kumpul balik tenaga untuk teruskan perjalanan sampai ke campsite. Sampai Kem Ulu Berenam, aku dah tak ingat pukul berapa sebab terlalu penat. Masa ni, aku tak buka flyer sheet langsung. Aku tidur beralaskan ground sheet sahaja. Itulah tilam dan selimut aku malam tu. First time aku tidur open macam tu. Tiba-tiba rasa macam komando pula. Agas gigit pun aku dah tak peduli. Aku balut badan dengan ground sheet dan terus tidur. Yang bestnya, dari Kem Ulu Berenam nak ke Kem Iguana ataupun Last Water Point, tinggal lebih kurang sejam perjalanan je lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi geng. Hari ni hari kedua Translim. Translim Samaliang. Nak buat Translim cepat. Tu nak buat Translim ni. Okey. So, ni signboard Kem Iguana. Tapi kecil lah, tak besar mana. So kat sini boleh bercamping. Lepas tu ada sungai kat bawah tu. Bolehlah kau top up air. So malam tadi antara malam yang tak tahu nak cakap macam mana kan. Pecah kaca. Berapa kali sleeping net tak tahulah aku. Aduh, saya tunjuk sikit kawasan dekat Kem Iguana ni. Campsite Iguana lebih kurang macam ni lah. Luas juga, cuma tak adalah landai mana. Boleh lah juga kan. Kalau ada hammock boleh dekat hammock situ. Cantik lah juga. Tadi kita orang dah siap sarapan, dah siap makan sikit sebelum gerak nak pergi puncak 1410. So hari ni kalau boleh nak sampai ke liang tu biar petang lah. Keluar pun petang juga, tak nak malam. Boleh bang Kita tengok tempat ambil air. So dekat sini ambil air, bawah tu. Tu kalau tengok ada hikers ambil air bawah tu. Air apa ni? Anak sungai ni tak besar tau. Nak kata mandi tak boleh lah, tapi setakat nak top up air boleh. Kalau korang buat Tran Samaliang ni, kalau kurang air, top up lah kat sini. Jam dah 8.42. So nak start hiking lah. Gerak dululah. Gerak slow. Wajah ring. So trailer kat sini nak masuk. Trailer dekat bersemak sikit lah sebab benda dah lama orang tak masuk. Lepas tragedi yang arwah meninggal dekat puncak liang tu. So jabatan dah tutup terus lah trail ni. So ni baru buka lah. Tim aku ni antara tim yang terawal lah masuk first team lah. Untuk buat trans Samaliang. Jom geng, kita hike so slow. Aku hampir terlupa pula. Sebelum sampai Kem Iguana, kena lalu dulu Gunung Tiga Negeri. Dari Kem Ulu Berenam tak jauh sangat. Dalam 30 minit hike macam tu, dah boleh sampai Gunung Tiga Negeri. Lepas lalu puncak tu, barulah sampai Kem Iguana. Lepas refill air dekat Kem Iguana,
pendakian aku diteruskan menuju ke puncak 1410. Jarak dari Kem Iguana ke puncak 1410 lebih kurang 3.4 km. Nampak macam dekat, tapi dekat Trans Samaliang ni 3 km dah rasa cukup jauh. Tu pacak tu, macam tu hang naik sampai ke atas. Daripada bawah pacak macam ni tau. Daripada Kem Iguana tu nak masuk tu terus pacak. Tak tahulah aku macam mana. Tu lagi naik up lah. Jom kita gerak slow. Memang barai. Makan dah kenyang, jadi berat nak gerak. 9.40 sehingga apa? CP sangkut Take 5. Penat daripada bawah tadi tu pacak sampai ke atas ni. Allahu Akbar. Sejam juga. 1 jam juga pacak dia. Pacak tu jam? Sejam lah memanjat. Dengan trailnya memang duri banyak. Kalau kau pakai JC macam aku pakai JC ni kan, kena duri jahanam lah baju. Memang tak boleh pakai dah. Melekat duri lah. Penat lah. Minggu depan nak pergi tahan tak tahu lah jadi ke tak. Dah barai macam ni. Jadi ni minggu habis, lepas tu sambung trip lain. Sambung lagi. Dah habis break, sambung lagi. Macam ni lah trail kita tengok. Trail nak pergi ke puncak 1410. Masa ni masing-masing dah mula rasa penat layan trail turun naik yang tak habis-habis. Aku dah mula slowkan langkah untuk simpan tenaga sebab pendakian masih lagi jauh. Dengan beg yang berat dan trail yang asyik memacak tiba-tiba, memang terasa juga badan makin lama makin burn. Masa ni aku tak fikir dah benda lain. Fokus nak teruskan pendakian dan sampai ke puncak. Tengah-tengah hiking nak ke puncak 1410 ni, nampak satu batu cantik lah. Batu dia tak boleh berteduh lah kalau hujan. Ni kalau dalam keadaan survivor boleh duduk kat sini. Buat unggun api kat sini, duduk bawah tu. So buat tak adalah ucap sejuk waktu malam kan. Cantik. Tak nice. Besar tu dia. Jom, suruh lagi. Dah 10.50. Tak sampai lagi puncak 1410. Sejauh lagi. Ni dah start menurun pula. Dekat sini trail dia roller coaster Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. So korang akan cepat barai lah kat sini. Macam aku ni tak tahu berapa kali barai lah. Alhamdulillah. Sampai puncak. Puncak apa ni? Minta gula sikit boleh? Gula boleh? Buat air tu. Puncak 16? 1410. 1410. Tu signboard ada. Okay, Bang. Tu liang. Kalau nampak sebelah tu liang sebelah. Oh, liang sebelah. Liang sebelah tu. So kalau naik sampai liang ni sekejap lagi. So dapatlah Trans Samaliang. Lepas tu turun balik lah ke 7E, ke Lubuk Hantu. Aku ingat sampai Lubuk Hantu tu aku nak mandi lah. Kau nak mandi. Lepas tu jalan ke parking. Balik, andoi balik tu aku nak cari lah. Cari apa? Nasi ayam ke, tak kisahlah kan. Nasi berlauk ke. Yang penting nak kena air sedap-sedap sikit. Kena air orang cakap apa? Air Merinda ke, air Coke ke. Kena pula tak ais kan. Sedap. Setiap ais limau ke. Layan. Cuma aku tak sanggup lah trail tadi tu kat bawah tu. Aduh. Aku paling lemah kot. Kalau nampak ada pokok tumbang tu nak lalu ke bawah tu, nak kena panjat aku. Tu yang aku lemah. Tak sanggup lah. Dekat sini banyak sangat halangan dia. Memang banyak gila. Lepas tu pokok berduri pun banyak. Okay gang, rehat dulu. 12.20. So dah habis break. Dah makan sikit. Kita nak gerak ke liang. Puncak liang. Puncak terakhir. So ni trail dia ni menurun ke bawah.
Turun dulu, lepas tu kita naik balik. Kalau dari sini dah boleh nampak tau bayang-bayang Gunung Liang, tapi sebab dia tutup dengan pokok-pokok ni tak nampak sangat lah. Pendakian dari puncak 1410 menuju ke Gunung Liang lebih kurang 2.4 km. Sebelum sampai ke Gunung Liang, aku kena lalu dulu 2 campsite. Camp pertama, Camp Batu Tenggek, dan camp kedua, Camp Batu Teduh. Kedua-dua campsite ni tak ada sumber air, tapi bolehlah nak rehat sekejap, hilangkan penat sebelum teruskan pendakian. 1.45 kita sampai CP Camp Batu Tedung. Belakang ni lah batu tutup. Cantik lah. Kalau nak nak berteduh time hujan boleh lah kat sini. Daripada bawah tadi tu memacak tu hai. Tak habis-habis pacak kat sini. So take file dulu. Nanti kita sambung buat vlog kat Liang ke ataupun tempat yang nak memanjat tebing-tebing tu ke kan. Okay lah gang. Take file. Aku tak nak break lama-lama. Cukup masa 5 minit gerak. Ni terus ke Liang. Peak Liang. Oh tengok trail dia. Terimosi lembap macam ni. Ada gaung kiri kanan. Aku dah tak boleh nak push sangat-sangat lah. Sebab dah terlalu penat. Jadi aku santai lah. Hiking memanjat tu santai je. So slow je. Tak ada dah nak laju-laju. 3.45 sampai dekat Liang East. Masing-masing dah sampai. Dah selamat sampai. Hujan. 40. Perjalanan tadi daripada mana lepas daripada break dekat ada satu tempat tu tak ingat. 421. Apa Batu Tedung, Gua Tedung lah. Batu Teduh tadi tu. Naik atas sikit. Hujan. Lebat, hujan sangat-sangat lebat. Lagi satu. So dah sampai tadi. Dia orang dah masak air. Aku sampai aku terus pergi Liang West Aku masak air kat sana. Tak dapat hadiah punya awal ni. Sejuk. Okay lah geng. Keadaan dekat Liang East ni macam ni. Tak besar mana tapi sejuk. Menggigil sejuk. Sekarang ni nak turun pergi ke Liang West. So lalu Mosi lah. Mosi dia memang cantik lah. Aku pun dah pernah sampai kat sini. Sebelum ni datang mosi dia cantik dan kali ni pun cantik. Yuh, berbulat-bulat macam brokoli. Sejuk lah sini. Menggigil. Jadi kalau tak nak sejuk sebenarnya kau kena gerak, kena berjalan, kena buat movement lah. Baru tak sejuk. Ni kalau duduk setempat je, woi gigil loh. Allahu Akbar. Tak tahu mosi dia tu. Hijau, gebu. Macam tuan ni. Dah macam bentuk orang lah. Cantik tu mosi dia. Tapi memang sejuk lah. Tak tahan aku menggigil. Buat air panas, tak rasa panas. Air gelegak tapi tak panas. Macam mana tu kan? Ni kau tengok mosi depan ni. Hijau. Ni lagi Jom kita jumpa dekat kita buat video dekat Liang West. Turun pergi ni Liang West. Semasa mendaki menuju ke Gunung Liang, hujan turun sangat lebat. Disebabkan faktor keselamatan, aku terpaksa stop buat vlog sekejap dan fokus pada pendakian. Dekat sinilah aku rasa antara trail paling ekstrim dan susah dalam Trans Samaliang. Ada sesetengah tempat kena panjat macam Spiderman dengan laluan mosi, trail licin
Tambah pula hujan lebat dan cuaca sejuk. Memang mencabar betul. Aku beberapa kali terpaksa berhenti cari tempat teduh sebelum sambung balik mendaki. Ni Liang West. Ada view sikit kat sini. Sini panas lah. Ha. Ni signboard Liang West. Mana? Nak Gambar. Okey, boleh. So kita layan member gambar tu.